supaya tak jadi dah isu orang bertanya dan sebagainya. Malam ni kita dah jelas. Okey, boleh niat sahaja aku solat muqaddimah witir, boleh. Aku solat separuh dari witir pun boleh. Saja aku solat sebahagian dari witir pun boleh. Yang satu tadi, okey, cun. Usalli sunnatal witri rak'atan. Saja aku solat sunat witir satu rakaat. Itu cun. Yang dua tu aja. Jadi sekarang ni kita nak buat solat sunat witir yang dua ini, jadi boleh niat saja aku solat muqaddimah witir, okey. Saja aku solat sebahagian dari witir pun okey. Saja aku solat separuh dari witir pun okey. Boleh tuan-tuan? Jadi supaya malam ni selesai. Kita solat tak ada lagi timbul isu apa-apa berkenaan dengan niat, insya-Allah. Ini semua dah diterangkan oleh para ulama.